Selepas The Batman, Black Adam adalah movie seterusnya dalam DC Cinematic Universe. Memandangkan Batgirl telah pun dibatalkan dan juga Shazam Fury of the Gods ditangguhkan ke 2023. Black Adam ni mengisahkan tentang seorang wira pada suatu ketika dahulu iaitu Teth Adam yang telah ditidurkan sepanjang 5,000 tahun, lepas tu bangkit dan cuba bawa keadilan menggunakan cara dia sendiri. Dwayne Johnson yang bawa watak Black Adam ataupun Teth Adam ni. Selain daripada Dwayne Johnson, ada juga Aldis Hodge dan juga Pierce Brosnan. Apa yang aku suka dalam movie Black Adam ni? Aku suka cara diorang gunakan Dr. Fate. Somehow aku rasa dia nampak lagi cool daripada Doctor Strange. Tapi kalau orang yang follow komik DC dan rasa sebaliknya, yang tu aku minta maaf lah. Baik korang layan cerita ni dekat wayang, sebabnya kalau nak tunggu dekat streaming platform, aku rasa dia mungkin akan keluar dekat HBO punya streaming platform, which is satu streaming platform yang tak ramai orang pakai macam Netflix dan juga Disney Plus. Jujur aku cakap, aku tak faham orang yang duk bagi rating rendah untuk movie Black Adam ni. Bagi aku movie ni best gila. Aku bagi 4 bintang daripada 5 bintang.